So yang ini hari ini kita start off dengan bercerita tentang important chart pattern. So chart pattern ni sebenarnya sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Ada yang dia ada tiga jenis. Ada tiga set lah. Okay. Dia ada continuation ataupun sambungan market, sambungan trend. Dia ada reversal. Okay, maknanya kita detect, kita menggunakan chart pattern tersebut untuk mendetect market dengan membuat reversal. Dan juga dia ada sideways. So maksud market pada masa tu mendata. So kita menggunakan chart pattern. So chart pattern ni dia lebih advance daripada candlestick pattern. Candlestick pattern tu kamu menggunakan candle sahaja untuk mencari reversal, untuk cari breakout. Okay, maksud kamu gunakan satu candle ataupun dua candle ataupun tiga biji candle untuk mencari reversal. Tapi di chart pattern dia berbeza lah, di mana kita menggunakan keseluruhan chart tersebut untuk mencari reversal. So dia more kepada pergerakan movement yang besar lah. Okay, kalau macam candlestick reversal pattern tu untuk kita mencari entry point kat mana nak masuk. Okay, so kalau macam chart pattern ni kita gunakan untuk mencari arah market, market nak buat reversal ke, market nak continue breakout ke, market nak buat sideways ke. Okay, kita akan menggunakan chart pattern untuk identify keadaan tersebut lah. Okay. Ni tak dapat sangat lah. Okay. Okay. So antara chart pattern yang paling kita senang detect dan paling senang nak guna, okay, ada dua ni lah, double top dengan double bottom. Okay. So double top, double bottom ni dia sekejap saya lukis, cari lukis. Yes. Jom. Okay, kalau double top dia kan inilah M. Kalau double bottom dia W. Okay, dia bentuk M dan bentuk W lah. So kalau let's say macam dekat bahagian chart pattern tu kalau tak nampak, okay, kita boleh gunakan line chart untuk nak tengok benda, nak tengok nak lagi lebih clear lah. Okay, so kita akan nampak double top ni. Okay, kita akan mencari entry point dekat level sini lah, kita punya resistance kita. Okay, dan juga kat bahagian support untuk mencari position double bottom punya lah. Okay, so itu dia punya perbezaan. Okay, so kita start off dengan double top. So double top, hari ni kita akan nampak berlaku semasa market tu tengah naik lah, ataupun penghujung uptrend. Okay, so market, contoh market tengah naik, okay, dan tiba-tiba dia akan naik, dia berturun, dia naik balik, dia tak lepas. Dia tak lepas top yang sebelum tu. So dia kat sini dia akan start nak turun. So kat sini kita akan agak kat mana kawasan yang sepatutnya kita masuk lah. So kita akan menggunakan neckline ni. Maksudnya kat sini lah kawasan yang di mana dia cuba nak turun tak lepas tu. Okay, so ini kita kawasan top dia. Okay, sini neckline dia lah, panggil leher dia. So kat sini yang kita akan cari entry untuk sell. Okay, so kalau dia break neckline tu, dia akan turun ke bawah. So ini untuk double top lah. Dia contoh. Okay, so kat sini. Dia kan bentuk M. Naik, dia turun, dia naik balik. Okay, so semasa dia nak turun tu, kita dah lukis lah neckline ni. So kita just tunggu dia break. So kita akan cari entry kat sini lah. Level kawasan ni kita akan cari entry untuk masuk position tersebut. Okay, so bila dah start turun tu, dia selalunya akan pergi balik ke kawasan kat mana yang dia naik lah. So kat sini dia naik, kat sini lah dia akan turun balik. Okay, so let's say kita tengok kat chart. Saya try tengok dekat chart. Kita buka chart satu, chart kosong. Chart SAU. Dari sedikit. Okay. Okay. Contoh kat sini ada tak? Ada tak? Lebih kurang. Dah betul, dah betul, dah betul. Kat mana macam ni? Tak jumpa kat atas. Okay. Lebih kurang lah kat sini. Lebih kurang kat sini. Okay, so dah betul ni, market tu kena naik dahulu.
Okay, market tu kena naik dahulu. Okay, kemudian dia akan sideways kat sini, kemudian dia akan turun balik lah. Okay. So kalau let's say macam kamu tak nampak macam mana saya nampak double top kat sini, apa yang kamu boleh buat? Kamu boleh tukar ke line chart lah. Okay, tukar ke line chart dan kamu akan nampak dengan lebih jelas. Okay, nampak punya M dia. Zoom in satu kali. Okay, nampak ada M dia. So dari M ni kamu tahu kat mana nak lukis neckline dia. Sini kawasan yang kita nak perhatikan untuk mencari sel tersebut lah. Okay, so kalau tukar balik kepada candlestick, boleh nampak dia turun, tak lepas, dia naik balik, lepas tu baru dia breakout. Okay, so kalau macam ni, kita akan gunakan time frame yang lebih kecil lah untuk mencari dia punya entry point yang sesuai. Mana tadi dah hilang, tukar time frame terus hilang. Okay, boleh nampak yang clear kat sini ya. Dia naik, okay, turun, tak lepas, naik balik. Tu baru dia break lah. So kat kawasan masa dia tengah break tu yang kita akan mencari entry sell kita dengan syarat dia break neckline tersebut. Okay, so kat kawasan ni yang paling penting. Kalau dapat break neckline tu, cantik lah. Kita boleh nampak dia punya pergerakan confirmation dia. So berapa banyak yang dia naik, banyak tu lah yang dia akan turun balik. So besar. Movement ni sangat-sangat besar dan sesuai lah. So kalau kita suka movement macam ni, kita akan cari pada time frame yang lebih besar dan kita akan cari momentum dia. Okay, kalau let's say contoh XAU kat H4 tak ada lagi lah, tak nampak. Yang lepas-lepas adalah yang baru ni, buat masa ni tak ada lagi apa-apa. Okay, masih lagi tak ada apa-apa, tak ada pattern side, tak double bottom ke. Kalau kita tukar line chart pun tak nampak lah, tak ada. Cuma kita nampak kat sini, dia dah pergi balik ke kawasan bottom sebelum ni lah. So dia dah turun, dia naik, turun balik kat sini. So kat sini mungkin boleh membuat double bottom tapi dia agak terlalu besar lah. Dan downtrend yang sebelum tu tidak begitu memberangsangkan untuk dia nak naik balik. Okay, so dia tak boleh menjadi lah. Tak kena, tak ngam kat sini. Okay, so kalau macam mana? Kalau dia ke bawah, kalau dari bawah lain lah. Okay, contoh kat sini dah W dia. Okay, tukar line check kita nampak senang. Nampak W. Okay, so guna line check lah kalau nak detect. So macam mana kita detect? First kita akan nampak market tu dua kali lah dia turun tempat yang sama. Kemudian kita akan cari neckline dia. Dari mana dia bermula turun balik. Kat sini. So apa kita akan nampak? Dia akan breakout. Kalau dia cantik dia akan retrace lah. Dia buat retracement. Okay, dia turun balik level tu. Okay, baru kita masuk position dan kita hold. Okay, berapa banyak yang dia turun, banyak tu lah naik balik. Okay, so ini yang kita gunakan. Kalau double top dengan double bottom lah. Okay, so senang, nak ingat senang W dengan M. Bentuk W, bentuk M. So kamu boleh gunakan kepada, sebenarnya dia yang ini dia tak ada limitation untuk mana-mana time frame lah. Nak guna tak time frame besar boleh, time frame kecil boleh. Alright, tetapi digalakkan guna pada time frame yang lebih besar sebab chart pattern ni dia mengambil masa untuk siap. Maknanya dia kan ambil beberapa candle kadang-kadang macam contoh macam kat H4 ni maksudnya ni lebih kurang kat 2 hari baru siap. Okay, so dia akan more kepada movement yang swing lah. Okay, so digalakkan guna pada time frame yang lebih besar. Time frame kecil boleh guna, tak ada masalah, cuma movement dia tak akan besar. Okay, dan kita akan boleh je, tak ada masalah pun boleh guna. Cuma movement dia tak besar lah. Contoh satu kat sini double bottom. Double bottom kat sini kecil je. Okay, tak nampak macam betul ke double bottom. Okay, tukar line chat. Tukar line chat nampaklah W dia. Okay, simple. Okay, chat pattern ni antara benda yang sangat-sangat senang dan tetapi tak ramai yang gunakan. Sebab dia tak nampak benda tu. Okay, dia kalau paling cepat pun kita boleh guna 4 candle. Yang ini 5 candle lah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay, kalau selalunya yang paling expert 4 candle dia dah detect. Ini dah petak, ni dah bottom, dah boleh cari neckline, dah boleh masuk, dah boleh cari position. Macam ni kita nampaklah neckline kat sini. Okay, neckline kat sini. Okay, kita gunakan time frame yang lebih kecil.
kita nampak dia breakout. Nah, yang paling kalau macam kita panggil kita panggil apa, syarat yang paling cun, dia akan breakout. Dia breakout, lepas tu dia masuk balik, dia retrace. Sebab kita kadang-kadang mungkin terlepas ataupun kita takut nak masuk masa breakout, kita tunggu dia pull back, retrace, baru kita masuk. Kita hold. Okay, so ini antara caranya lah. So dia paling simple, dia double top, double bottom. Okay, kita patah balik masuk slide. Okay, double top, double bottom lah. So yang ini tadi kita dah buat double top. Ini untuk double bottom sampai lah dia W. Tu naik balik. Okay, so ni neckline lah untuk kita cari entry. Confirmation is kerana dua-dua ni touch tempat yang sama lah. Okay, so kalau setengah orang dia suka guna shadow. Okay, tak ada masalah, tak salah. Okay, kadang-kadang tapi saya lagi suka gunakan candlesticknya body lah untuk confirmation yang mana dia dah berhenti kat support dan tak boleh nak turun lagi. Okay, so dari situ kita akan cari, tengok dia break tak high sebelum ni. Dapat break, okay, kita akan nampak penaikan yang seterusnya lah. So berapa banyak yang dia turun, banyak tu lah yang dia akan naik. So inilah untuk double bottom. Okay, simple. Double top, double bottom. Itu antara chart pattern yang paling simple dan paling cepat yang kamu boleh belajar dan paling efektif lah. Dan cepat yang kamu boleh detect juga di dalam chat. So kamu nak guna time frame yang lebih kecil pun boleh, tak ada masalah. Cuma dia tak begitu besar lah movement dia. So dan chat pattern ni lebih sesuai digunakan pada time frame yang besar, H1, H4, D1 contohnya, untuk nak tengok momentum movement market lah. Berapa jauh market nak buat reversal tersebut. Apa tu? Untuk mendapatkan confirmation. Okay, so tadi tu dah siap dah betul dah betul. Sekarang ni kita nak cerita head and shoulder pula. So head and shoulder ni dia lebih kurang macam dah betul dah bottom. Cuma dia tiga puncak. Tadi tu kalau dah betul dua puncak je lah. Okay, so kalau head and shoulder dia tiga puncak. Okay, bahu, kepala, bahu. Ha, okay, so dia akan ada dua bahu lah. Dua bahu, lepas tu satu kepala ke atas. Right? So dia dia mengambil masa yang lagi panjang. Tadi tu kita nak tunggu 2 point saja. Yang ini kita tunggu sampai 3 point. Okay. Sebab apa? Sebab bila point satu dan point dua sahaja, contoh point satu dan point dua sahaja. Okay, kita nampak mungkin market nak naik ke atas sebab poin kedua ni lagi tinggi. High, maknanya high, higher high. So kita tak sure boleh tak kita nak buat sell sebab ni head and shoulder ni dia reversal pattern. Okay, so untuk nak confirmkan market tu nak buat reversal, kita tunggu puncak yang ketiga. Okay, so syarat dia puncak nombor satu dan nombor tiga kena berada di kawasan yang sama. Okay, so inilah confirmationnya di mana market tu dia tak dapat nak naik lagi dah, dia akan start nak turun balik. So this is dia punya reversal yang kita nampak lah. Okay, nak naik dari nombor puncak satu, puncak dua, puncak tiga, dia dah start melengkung ke bawah. Okay, so kita akan letak support dari kawasan neckline dia. Okay, untuk kita cari set position. Alright, so berapa banyak yang dia naik, sama lah banyak tu yang dia akan turun balik lah. Okay, so bahagian sini kita dah tak guna. Kita just nak tunggu dia punya breakout sahaja untuk mencari position. Okay, so dia lebih kurang sama macam dah betul dah betul. Cuma dia lebih ada tiga lah, 3 point. Okay, so bila 3 point ni dia mengambil masa yang lebih panjang. Tetapi bila dah dapat tu dia sangat puas hati lah sebab chart pattern ni movement yang sangat yang besar-besar. Dia bukan macam candlestick reversal pattern. Okay, jadi chart pattern dia adalah movement yang besar-besar. So bila kita dapat tangkap tu berbaloi lah untuk kita tunggu untuk tunggu dia forming. Okay, so let's say kita cari dekat chart dekat sini tadi macam ada sini. Okay, empat, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay, nampak so ini saya penting lah. Ni dia punya atas dia, bahu dia, ni dia punya neckline. Okay,
Kemudian dia akan dari mana dia bermula, kat situlah dia akan pergi balik. So kalau dapat selarikan tiga-tiga garisan SNR ni sangatlah cantik. Okay, so dia akan selari tiga-tiga tersebut. So kita akan mencari entry point dekat sini lah. Nampak dia buat breakout tu dia terus pergi. Itu laju, movement ni sangat laju. Kalau macam ni dia naik lambat, dia akan ambil masa. Tapi kalau let's say memang confirm ada reversal tu, dia akan lebih laju, kadang-kadang dapat lebih sedikit. Okay, nampak? Bila dia dah jatuh, dah habis pattern tu, dia akan buat pattern lain pula. Dia sambung ke cerita lain. Okay, so bila pattern tu dah siap, dia complete terus. Maknanya kamu dah tak boleh nak hold lagi position tu. Okay, bila dah complete chart, terus tutup position lah. Tak perlu hold lagi lama-lama. Kita akan cari pattern yang lain pula selepas itu. Okay, so ni nampak dia bila dia jadi head and shoulder, dia akan jadi lagi lama nak tunggu lah. Sebab kamu kena tunggu point pertama, point kedua, betul point ketiga tu kena sama dengan point satu pula. Kalau tak sama, tak jadi. Bila dia tak jadi, tak sama nombor satu dengan nombor tiga ni, kita kena abaikan. So bila dah abaikan, bila dah abaikan, kita dah rugi masa lah sebab kita dah tunggu kat sini. Okay, so itu antara risikonya menggunakan chart pattern lah. Ada kemungkinan dia tidak menjadi dan kamu dah tunggu lama untuk dia siap. Okay, kalau dekat goal, sekarang tak ada apa-apa lagi lah. Masih belum ada clear sign lagi untuk masa sekarang ni kat sini. Dekat current market masih lagi belum ada apa-apa sangat. Kalau tengok di H4, biasa kita tengok dekat H4 pun tak ada pattern lagi lah. Pattern yang tadi je lah, head and shoulder tu. Sekarang ni LLN ni masih belum ada lagi lah. Tak ada clear indication lagi. Okay, so kalau nak kamu ada pair lain yang kamu nak tengok, bagi tahu. Kita akan lukis-lukis sikit lah. Alright, kalau ada, kita okay. So ni empat pattern yang kita panggil yang paling senang belajar dan yang paling cepat detect di chat lah. Okay, so dia ada banyak lagi pattern-pattern yang lain. Okay, cuma kita akan go through sekali bas sebab pattern-pattern ni bila nak muncul tu dia tak selalu, okay, dan agak susah nak complete. Bukan nak complete lah, agak susah kita nak jumpa. Dan dia tidak, kita panggil, dia akan kadang-kadang a bit confusing lah. Okay, kenapa dia confuse kan? Saya tunjukkan contoh. Okay, tadi tu head and shoulder dah cerita lah. Head and shoulder, kita kan bagi dia naik, turun sikit, naik lagi, tinggi, turun. Okay, so yang bahu nak buat kena salari lah. Baru kita nampak market tu akan buat penurunan. Okay, so sama juga kalau untuk ke bawah lah. Okay, poin pertama, poin kedua akan lebih tinggi, lagi jauh. Poin ketiga sebenarnya akan sama dengan poin pertama. Kemudian kita akan monitor neckline dia lah. Kalau betul jadi dia akan break dan terus naik ke atas. Okay. So seterusnya adalah wages. Wages ni dia susah sikit sebab kadang-kadang orang akan confuse. Okay, sebab apa? Sebab nak confirmkan tu dia susah sikit. Dia akan gunakan triangle. Okay, so just menggunakan dua garisan sahaja. Okay, so garisan dia macam ni. Contoh kat sini lah. Kita apa ni, rising wedge ni. Dia dua-dua garisan tengah menaik. Okay, dua-dua tengah menaik. Cuma yang bawah ni akan naik lebih curam berbanding yang ke atas. Itu jihim dia. Okay, dua-dua menaik. Maknanya cone tu menaik. Segitiga tu menaik. Okay, yang cuma syarat dia untuk cara kita nak tahu market tu nak buat reversal, nak turun ke bawah. Okay, yang atas ni dia tak bergerak tinggi sangat. Maknanya high tu tak makin tinggi, tapi low tu makin tinggi. Masuk kat sini buyer banyak masuk lah, buyer push naik ke atas. Alright, tetapi sebab di sini seller dia standby, dia tunggu, dia tahan saja. Okay, so dia yang menguasai market lah. Market tu akan membuat bearish reversal ke bawah. So just bila kamu nak monitor, okay, market tengah menaik, betul ada curam lagi satu. Maksudnya yang ni lagi curam daripada yang ini lah pergerakan dia. Okay, so itu untuk rising wedge. So untuk tunjuk contoh dekat chat susah sebab syarat dia tu susah sikit nak confirmkan. Okay, so kalau macam falling wedge, terbalik lah.
Okay, dia untuk menurun ke bawah. Okay, wages dia ke bawah. Cuma yang bahagian atas tu curam, yang bahagian bawah tu mendatar sedikit. Dia terbalik dengan rising wage tadi. Rising wage tadi bawah dia curam, atas dia mendatar. Okay, tapi yang falling wage, okay, yang atas tu curam, yang bahagian bawah mendatar. Okay, di sini dia mendatar, yang ini dicuram. So kat sini dia akan ada dia akan accumulate lah. Sini kita panggil sebagai accumulate. Order tu accumulate, concentrate, lepas tu dia pop, dia buat reversal. Okay, so maksud kat sini buyer kat sini strong. Dia tahan. Dia tak bagi turun lagi dah. Okay, kalau macam ni dia kuat. Seller masuk je, dia tahan, naik balik sikit. Seller masuk je, tahan, naik balik sikit. Okay, so kat sini maksudnya buyer memang dia dah tunggu kat bawah tu lah. Dia tak nak bagi seller tu tembuskan market ke bawah. Okay, so bila dah accumulate kat sini, dia akan break out ke atas lah. Dia akan menjadi bullish reversal. Okay, so berapa banyak jarak movement kat sini? Ni tak payah, ni susah sikit nak percaya lah. Okay, berapa jarak movement dia tu sama kat sini. Tapi yang ni tak payah percaya sangat pun tak apa. Yang double top, double bottom, head and shoulder, yang inverse head and shoulder tu, yes, itu kamu boleh percaya lah. Okay. Alright, so tadi tu wages tu ada dua jenis lah, wages yang turun ke bawah dan wages yang naik ke atas. So dia boleh itu boleh muncul kat mana-mana. Maknanya market tengah turun boleh muncul, market tengah menaik pun boleh muncul. Maksudnya contoh falling wedge ni. Okay, falling wedge kalau market tu tengah menaik, boleh je muncul benda ni. Okay, dia akan continue naik. Walaupun kita panggil sebagai falling wedge. Okay, sebab bila yang ini dah keluar, dia akan membuat penaikan. Sama juga untuk rising wedge tu lah. Rising wedge tu dia akan terbalik lah. Okay, dia akan buat penurunan juga. Walaupun market tu menurun sebelum ni, okay, tiba-tiba buat accumulation, dia akan turun juga. Dengan syarat, kita tengoklah kat sini. Low tu makin tinggi, high tak begitu tinggi sangat. Okay, dah start nampak confusing kan? Okay, so wages ni memang dia akan confuse sedikit. Kita masuk yang senang. Betul, rectangle. So rectangle ni kita dia sideways je lah, kita pi je. So dia sebenarnya support and resistance. Kita trade menggunakan support and resistance. So kita akan jadikan dia satu cork box kat sini. Dia accumulate lah sideways tu, dia akan sideways. Kemudian dia buat breakout. Okay, so selalunya ni di continuation. Okay, market tengah turun, sideways, dia akan sambung turun. Okay, so kita akan buat satu kotak je, kita tunggulah dia naik turun, tinong. Kemungkinan besar dia akan sambung turun balik. Itulah dia punya bearish rectangle. Okay, so sama je kalau market tengah menaik lah, market tengah menaik, tiba dia start accumulate, lepas tu dia akan sambung naik. Syarat dia, dia dalam bentuk kotak, dia bukan dalam bentuk wedge. So wedge ada kemungkinan untuk dia turun. Okay, so itu beza dia. Okay, kalau wedges dia akan ada reversal. Tapi kalau rectangle, kotak ni dia akan continuation. Nampak itu dia punya perbezaan dia lah. Okay, so tadi tu wedges dah, sekarang nak pendant. Dah. Pendant sentuhan. Okay, so dia lebih kecil, lebih concentrated. Okay, tetapi dia adalah segitiga yang sama sisi. Itu beza dia. Kalau wedges, kalau wedges dia tak sama sisi dia lah. Okay, satu tu mendatar sedikit. Satu tajam, satu mendatar. Ataupun yang atas tu mendatar, yang bawah tu tajam. Okay, so dia akan berbeza dengan pendant. So kalau pendant, dia memang dua-dua sama. Dua-dua sama. Atas dengan bawah tu sama panjang, sama kita panggil, sama accumulate dia lah. Bermaksud pada masa tu market dah turun, dia sideways, dan dia akan sambung turun balik. Dia akan accumulate kat sini, di concentration. Dia mengumpul kat situ. Okay, so itu beza dia lah. Okay, continuation. Kadang macam wages tadi tu dia reversal. Yang ini pendant, dia lebih kepada continuation. So sama juga kalau menaik lah. Bullish pendant. Okay, market menaik, dia accumulate, up dia naik lagi. Okay, syarat yang accumulate ni dia dalam bentuk segitiga sama lah. Ataupun saya suka tengok dalam bentuk ikan bawal. Segitiga dia sama. Okay, so dia accumulate secara selari buyer dan seller tu sama saja.
Okay, ini last ni last aku triangle punya. Triangle ni pun lagi satu hal. Okay, dia lebih kurang macam pennant. Okay, tapi dia lagi jahat di mana dia punya penghujung tu kita tak tahu. Mungkin nak naik, mungkin nak turun. Okay, so yang ini jangan selalu guna. Okay, kita elakkan sebab kita tak tahu dia nak sambung naik ke sambung turun. Sebab dia accumulate tu panjang. Okay, lepas tu dia jadi makin kecil, makin kecil, makin kecil. Kita macam tak tahu ke manakah arah market tersebut. So yang ini dia agak bahaya sebab dia bagi jawapan tu dua-dua lah. Maknanya dua-dua pun boleh. Boleh nak naik, boleh nak turun. So tak lagi galakkan untuk selalu mencari symmetrical triangle ni lah. Okay, semua orang okey ke senyap je semua ni? Semua okey eh? Okay. Sama sikit je lagi, ada sikit lagi. Ni risau, sikit je lagi. Okay, chat pattern ni yang ujung-ujung ni saya tunjuk sebagai cukup syarat saja sebab dia jarang jumpa. Okay, tapi yang dah depan tadi tu yang penting lah. Double top, double bottom, head and shoulder, inverse head and shoulder. Itu yang senang detect dan yang kita panggil yang paling accurate lah. Paling bila complete tu cantik. Okay, so yang lain-lain ni just nak bagi cukup syarat nak belajar. Okay, so kalau ini seterusnya ialah ascending triangle. Okay, so dia akan satu bahagian tu dia betul-betul flat. Dari satu tu apa tu curam. Okay, so dia lebih kurang macam wedges. Semua wedges tu dua-dua bergerak. Cuma satu tu lagi tajam daripada lagi satu. Tetapi kalau triangles, okay, satu tu dia memang melepeh je. Okay, sama juga kalau untuk bawah lah, dia akan melepeh saja. Lepas ini akan. Okay, guna bermaksud kat sini seller, okay, buyer, seller. So maknanya kat sini setiap kali dia naik tu je seller turunkan dengan lebih banyak, lagi dekat, makin rendah kawasan dia. Kalau kat sini sama je. Okay, nampak so nampak sini kita punya resistance tu dia semakin rendah. So kat sini dia akan accumulate, lepas tu pop breakout ke atas. Okay, so itulah triangle, dia berbeza sedikit. Okay. So yang kita selalu nak monitor adalah empat ni lah. Top, double bottom, head and shoulder dan juga inverse head and shoulder. Empat ni saja kita monitor dah cukup. Dah cukup bagus dah, cukup syarat. Sebab yang ini antara yang paling cepat detect, paling kerap keluar. Okay, dan yang paling accurate lah. Ni dia complete set. Apa tu, pattern tu dia akan selalunya complete kan. Okay, so yang lain-lain ni kita just ala gada aja, kena jumpa. Okay, sebab bentuk, okay, nampak bentuk lebih kurang sama. Masalahnya dia syarat tu nak tengok nak lukis tu macam mana. Okay, so kita nak kena confirmkan betul-betul. Okay, right. Okay, so ya kalau macam triangle ni lagi pening sebab dua-dua arah boleh. Okay, dua-dua arah boleh. Sebab maksud kita tak sure market tu dia nak compress dan nak pergi ke mana. Okay. Alright. Ada. Oi, masuk. Cek, 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 cek. Ada soalan tak? Setakat ni ada soalan tak? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada soalan? Semua hari ni senyap je. So, hanya memati ke macam mana? Adakah anda memang dah memang trader? Okay, just nak dengar-dengar saja. Ataupun anda baru menjadi trader dan tak tahu nak tanya apa? Okay. Cuba cerita sikit. Siapa yang baru, siapa yang lama. Baru senang saya nak communicate sebab saya tak tahu level masing-masing lah. Okay. So ini adalah settle kelas hari ini, settle lah. Kelas hari ini dia settle. Slide tadi tu banyak. Cuma kita akan more kepada explanation lagi cepat lah. So saya bebel lagi cepat siap. Okay. Ada soalan? Tak ada soalan. Ada soalan? Tak ada soalan? Semua okey? Semua bagus? Hari ni cerita pasal chart pattern. Hari Jumaat nanti kita akan cerita pasal indikator lah. So macam-macam ada. Kita takkan cerita semua lah, memang takkan habis. So saya akan cerita beberapa dari uh,
dari section-section tertentu lah. Macam trend ni kita akan ambil dua tiga jenis, oscillator dua tiga jenis sebab dia punya syarat, bukan syarat, dia punya function adalah berbeza-beza. Ada thumbs up satu. Terima kasih. Okay, contoh macam bahagian trend ni untuk mencari breakout. Okay, oscillators ni untuk mencari market sideways. So dia berbeza dia punya function. Okay. So kalau let's say kamu fokus pada satu satu indikator saja, okay, market dia bukan sentiasa bergerak satu arah yang sama. Okay, kadang-kadang dah breakout dia buat sideways pula. So bila buat sideways, indikator trend kamu tak boleh guna. Dia tak ada function dia tak menjadi. Okay. So itu dia punya kelemahan lah. Okay. Oh, faham sikit. Kalau buat dia chat tak masuk. Chat tak boleh. Saya lupa nak tukar setting chat. Faham sikit kan? So untuk faham ni dia kena selalu masuk balik kelas. Masuk lagi sekali. Ataupun borak je dengan saya bila kamu tengah tengok chat tu. Jangan risau. Boleh borak-borak kat saya bila kamu tengah tengok chat. Nak request. Nak apa? Nak minta pandangan, minta tengok apa-apa request lah. Kalau kamu tengah tengok pair lain nak minta saya tengok pair tersebut, bagi tahu je, nanti kita akan conteng sama-sama. Okay, so itulah khidmat yang saya boleh berilah sebagai educator. Lepas tu, okay, so nanti boleh join kelas hari Jumaat, kelas indicator, dan kemudian hari Selasa depan kelas terakhir lah, kelas fundamental. So fundamental dia akan heavy sikit, kita akan banyak more kepada teori. Tapi saya akan explain lah apa je kamu kena tengok setiap hari tu, bukan indicator, news mana yang lagi, news mana yang bergerak besar, news mana yang kena elak, okay, pair mana yang sesuai, okay, semua tu kita akan cerita pada hari Jumaat depan lah. Sorry, hari Selasa depan. Jumaat ni kita. Okay. So, bila dah habis chapter 8, kita akan start balik chapter 1 lah. Repeat balik. So, kalau berminat, kalau nak recap balik kan, boleh datang balik kelas-kelas yang selanjutnya lah. Tak ada masalah. Dan juga, kita menyediakan servis face-to-face ataupun personal coaching. Okay. So, servis ni, kamu boleh contact BDM dan tanya mereka lah apakah syaratnya untuk dapatkan servis ni. Servis face-to-face personal coaching ni hanya untuk kawasan KL Selangor dahulu. Okay. Tak boleh nak travel jauh-jauh lagi. Melainkan kamu ada special case lah. Okay. So kalau tu kamu boleh berbincang dengan BDM. Okay. Tanya BDM apakah syarat-syaratnya, apa nak kena buat, apa yang kena bawa, apa semua. Okay. Macam mana location apa semua. Dia orang BDM akan explain lah dengan lebih detail. Okay, so kan kita slot dia akan mau ke jenis macam jenis slot ikut jam lah, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Okay, ikut ketahanan kamu. Kalau kamu boleh bertahan dengan saya borak 3 jam, ambil slot 3 jam, tak ada masalah. Okay, dan ia terbuka 24/7 lah. Tak ada 24/7, 24/5. Isnin sampai Jumaat, okay, 24 jam. Kamu nak jumpa saya pukul 3 pagi pun boleh, tak ada masalah. Sabtu Ahad kita akan tengok macam mana. Kalau let's say kamu cakap kamu tak boleh jumpa weekday, okay, weekday kamu kerja, kamu nak jumpa Sabtu Ahad, kita akan negotiate lah antara BDM dengan kamu, kita akan negotiate, tengok, kita akan cari titik tengah mana yang sesuai untuk semua pihak. Okay. Dan juga ada apa lagi? Ada apa lagi? So setiap hari Isnin saya buat live dekat Facebook lah, pukul 3 petang. Saya akan cerita pasal market minggu itu. So sebab kita akan buat Isnin lah, saya akan cerita untuk minggu ini pair utama ni ke manakah arah market, dan apakah impact dia dari segi fundamental untuk minggu itu. Contoh macam minggu ni kita ada FOMC hari Khamis kan. Okay, so Khamis 2 pagi FOMC. So FOMC kali ni belum lagi ada perubahan interest rate. Okay, dia tak akan ubahkan lagi. Cuma kita nak tengok chairman nak cakap apalah, dia nak fokus on apa, adakah fokus dia tu boleh mengukuhkan atau melemahkan lagi dolar lah.
So Khamis pagi, okay, dan Khamis ni tu kita akan nampak impact dia kepada chat, semua chat lah, especially kalau kat gold ni, okay. So kalau sini macam let's say macam gold sekarang, okay, dia dah nampak macam bearish, tapi dia dah start sideways ni lah. Sebab bila kita plot SNR ni, kamu akan nampak dia sebenarnya dalam keadaan bearish. Okay. Sorry, dalam keadaan sideways. So, untuk dia nak break ke bawah tu jauh lagi. Dia kena pecah kurang-kurangnya 3970. Jauh lagi lah sebab sekarang baru 4020. Okay. So, kalau dapat break bawah 3970, baru kita nampak betul-betul bearish. Kalau tidak, selagi tu dia akan sideways. Kita walaupun saya cakap sideways, movement sideways dia tu sangat-sangat besar lah. Kita tengok kat H1 pun nampak macam trending. Okay, kejap naik, kejap turun. Okay, tapi dia buat tempat yang sama je. Okay, dia naik turun tempat yang sama. So sebenarnya secara besar, okay, market masih lagi dalam keadaan sideways untuk gold. Okay. So bermaksud kat sini, kalau kamu entry apa-apa pun, dan kamu punya account boleh tahan float, kamu tak perlu cut loss. Okay, contoh, contoh, let's say kamu cakap kamu nak buy kat sini. Okay, so kalau market turun pun, okay, kamu tahu dia boleh turun, dia akan turun sampai sini. Banyak ni dia boleh turun. So kalau let's say account kamu tu boleh bertahan banyak ni, tahan je, tak payah cut loss pun. Kamu akan re-entry balik kat bawah sini untuk cover. Sebab kalau di sini dia tak lepas, dia akan naik balik. Contoh. Okay, so kalau let's say contoh research dah kamu sell kat sini. So, kamu sell, target kamu kat mana? Maksimum sampai sini. Okay, based pada SNR yang kita lukis tadi tu lah. Sebab kat sini yang dia masih belum dapat break lagi. Okay, dah berapa, tiga dekat 2 bulan. Lebih kurang 2 bulan lah. So, support ni sangat-sangat lah buat. Okay, macam tu lah kita buat analisa. Okay, ada soalan tak? Tak ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita habiskan kelas di sini. Okay. Kalau nak tengok recap webinar, boleh tengok dekat YouTube kita lah. Ultima Markets Malaysia. Yang Malaysia punya tau, bukan yang international punya. Yang Malaysia punya, okay, kita ada playlist lah. Daripada chapter 1 kita dah buka. Sekarang saya rasa baru masuk chapter 3 atau chapter 4. Kita baru siap edit lah. Chapter yang seterusnya itu belum siap edit lagi. Okay, dan kamu boleh ulang-ulang tengok kat situ. Dan kalau ada soalan kat video tu, kamu komen je. Nanti saya akan cuba jawabkan lah. Alright guys, so kalau ada apa-apa soalan selepas ni, boleh tanya kepada PDM. Terima kasih. Assalamualaikum dan good evening. Goodbye.